pelancaran peluncuran ini Rakan Masjid X Rakan Muda Ramadan. Kita memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti Ramadan di seluruh negara, di lebih 100 daerah dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, JAKIM dan juga agensi-agensi agama. Pelbagai program dilaksanakan untuk anak muda di seluruh negara. Tetapi ianya bukan hanya berakhir di bulan Ramadan, kita akan teruskan lagi. Buat pengetahuan semua, kita sudah gerakkan idea yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mewujudkan jawatan kuasa khas anak muda di masjid. Kita sudah gerakkan dan mereka inilah yang akan mengimarahkan dan meneruskan program-program dan agenda seterusnya. InsyaAllah dengan bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan, ianya akan lebih melebarkan dan meluaskan lagi aktiviti ini agar ianya lebih menarik anak muda. Kami lihat bahawa setelah adanya program-program yang luar kebiasaan, maka anak muda sudah mula mendekati masjid. Itulah yang kita inginkan, seperti mana yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Dengan kerjasama yang sangat-sangat signifikan ini, inilah bermulanya satu usaha yang sangat-sangat signifikan untuk kita memperkukuhkan lagi gerak kerja membangunkan anak muda di negara kita. Di peringkat Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama, sesungguhnya kami sudah mempunyai pelbagai program tentang pembangunan anak muda, tetapi kami merasakan bahawa kita tak boleh bekerja secara berasingan dan kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan insyaAllah ini akan memperkukuh dan memperkasakan lagi agenda ini, dan dengan sumber yang ada, dengan infrastruktur yang ada, kemudahan dan juga kepakaran yang kita ada, kita boleh bersama-sama membangunkan anak muda kita. Dan seperti mana disebut oleh Yang Mohd Menteri tadi, iaitu agenda ini bukan eksklusif hanya untuk orang Islam. Kita perkukuhkan anak muda Belia Islam itu, tetapi dalam sesama kita ambil peluang ini untuk kita memperkukuhkan hubungan bakat anak muda seluruhnya di selara negara kita. Jadi apa yang kita inginkan adalah kali ini kita ingin bergerak secara bersama, secara kolektif, dan insyaAllah kita akan terus menggerakkan agenda ini, bukan hanya berada program-program yang di sekitar masjid, tetapi kita juga akan meneroka peluang-peluang program-program dengan Kementerian Belia dan Sukan dalam aktiviti-aktiviti yang lain.